Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nomi, terima kasih Tok Ketua, Tok Penghulu dan sahabat-sahabat saya daripada MAIS, semua yang bertugas pada hari ini, dan kepada semua penduduk-penduduk kawasan inilah. Pertama sekali saya memanjatkan rasa duka cita bagi pihak MAIS sebab musibah yang menimpa tuan-tuan dan puan-puan. Selangor ni memang begitulah keadaannya. Bukan Selangor, Lembah Kelang, dan kalau Kuala Lumpur 2-3 hari lepas saya lihat kan keadaan yang begitu teruk sekali. Dan ini adalah merupakan bencana alam yang kita kadang-kadang tak dapat nak elakkan. Tapi tidak dapat tidak, kerajaan tak boleh jugalah lepas tangan katakan ini bencana alam dan tak dapat diselesaikan. Saya percaya di pihak kerajaan dan pihak kerajaan negeri, dan saya juga ada bangkitkan perkara ini dekat Parlimen untuk menyatakan bahawa rakyat kat bawah memang susah. Susah apabila banjir bukan sekadar kita memanglah banjir di Malaysia ni tidaklah melibatkan nyawa sangat, tetapi melibatkan kesusahan, harta benda rosak. Kita sebenarnya bila kita cakap tentang kerosakan ni bukan sekadar kerosakan sekali je, sebab dia melibatkan kalau banjir masuk dalam rumah, perkara pertama yang paling susah sekali pintu kayu. Bila pintu kayu tu kalau setakat berkakas rumah, furniture tu tak hal lagi kita boleh beli. Tapi kalau pintu, kita nak tutup pintu dalam masa sehari 2 hari yang tak ada pintu tu, bayangkanlah, saya dapat merasakan betapa seksanya, betapa susahnya. Pintu tak boleh tutup, kadang-kadang pintu pecah. Bila hujan tahulah ular berjalan sebagainya masuk dalam rumah. Jadi ini semua satu perkara yang memang menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Jadi untuk tujuan itu kita akan usahakan, saya juga akan selalu bangkitkan perkara ni ke Parlimen untuk mengatakan bahawa kerajaan kena buat sesuatu, pendalamkan longkang, pendalamkan sungai, buatkan satu tempatan banjir yang besar, memerlukan kos yang besar. Tetapi tak apa daripada kita kerugian setiap tahun begini. Sama-samalah kita doakan supaya kerajaan lebih prihatin melihat masalah masyarakat. Dan kami di MAIS pun kita ada sikit peruntukan, kita ada bahagian sosial yang diketuai Dr. Nomi yang sentiasa prihatin. Tapi kami tak dapatlah nak bantu banyak. Kami hanya dapat meringankan sedikit sebanyak. Dan apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan tahu, kami sentiasa bersama dengan tuan-tuan. Kami tak akan biarkan masyarakat susah dekat sana. Mungkin kami kadang-kadang tak sampai. Jadi inilah bila ada pertemuan antara kami dengan pihak orang kampung, maklumkanlah kepada Tok Ketua. Kalau mana-mana yang tak dapat bantuan, kat curug rantau mana, tolong bagi tahu kepada Tok Ketua, ketua kampung, ketua-ketua bahagian-bahagian tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka akan salurkan kepada kami. InsyaAllah kami melalui trust, melalui ide, kami akan sampai. Memang kita ada peruntukan, cuma kadang-kadang kita risau, kita tak sampai. Masyarakat tak tahu yang kami di samping kerajaan, kami Majlis Agama Islam, JAIS, anak-anak syarikat, agensi-agensi MAIS sentiasa bersama dengan rakyat. Sebab ini memang tanggungjawab dan amanah kami. Bukan duit kami, duit tuan-tuan juga semua. Duit daripada Baitul Mal, duit daripada zakat dan sebagainya. Semua duit ni kita kumpulkan semula untuk bantu masyarakat. Cuma saya nak maklumkan juga, bila kita bercakap tentang musibah ni, buat kata Dr. Nomi tadi, musibah ni Allah nak uji kita, nak angkat martabat kita. Jadi apa yang penting sekarang ni, bila dah berlaku tu, kita redha lah. Senang cakap nak redha, tetapi redha ni melibatkan hati kita sendiri. Dan kalau kita boleh redha, ini adalah ujian daripada Allah. Kami pula, tanggungjawab kami, kalau orang dah redha pun kami tetap kena bantu. Memang tugas dan tanggungjawab amanah kami untuk kami bantu. Jadi hari inilah peluang untuk saya berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah di masa akan datang, banjir ni takkan berhenti sini je. Ini baru bulan awal bulan 12. Kita tak tahu akan mendatang ni. Hari tu saya pergi ke Sungai Kandis. Dah 3 hari mereka duduk kat PPS. Lepas tu hari yang saya datang tu mereka dah balik rumah. Petang dah balik rumah. Petang tu hujan. Baru nak masuk rumah, nak cuci rumah, dah hujan balik, dah masuk balik air dalam rumah. Jadi bayangkan kesusahan yang masyarakat tu hadapi ni. Kami hanya boleh melahirkan rasa duka cita lah. Mungkin kami tak merasai lah. Tapi jiwa kami, emosi kami juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. So insyaAllah hari ini kita dapatkan sikit bantuan untuk masyarakat dekat sini. Jadi saya janji kalau apa-apa masalah nanti, jumpalah Tok Ketua, Penghulu, dia akan jumpa kami. Dan kami akan salurkan. Bukan banyak, sedikit sebanyak bagi meringankan. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua
warga MAIS, agensi-agensi MAIS yang telah betul-betul lumus datang hari ini untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.